Bersih ini adalah didukung oleh dianggotai oleh kumpulan-kumpulan NGO. Politik kita tidak terbabit. Dia ada satu komiti dia. Kita hanya menyokong dan mengembelingkan tenaga kita untuk memberikan dukungan kepada usaha yang sangat baik yang dilakukan oleh Bersih, iaitu untuk menuntut pilihan raya bersih. Jadi tak kiralah siapa pun, soal apa latar belakang dia, itu satu persoalan yang lain. Yang penting dia bukan menuntut selain daripada pilihan raya bersih. Dalam isu ini adalah isu menuntut pilihan raya bersih dengan beberapa perkara yang menjadi tuntutan mereka. Jadi kalau siapa pun yang jadi pengurusi, hatta orang gila sekalipun yang jadi pengurusi, kerana dia kata dia nak tuntut pilihan raya bersih, pilihan raya kita ni kotor, ada masalah-masalah tertentu, walaupun dia itu baru keluar daripada hospital sakit jiwa, saya rasa kita akan menyokong mereka. Kerana orang gila pun lebih waras daripada orang yang tidak gila.